Hukum ke-9, menang melalui tindakan, bukannya melalui hujah. Hukum ini menasihati bahawa membuktikan sesuatu melalui tindakan jauh lebih berkesan berbanding berdebat. Berdebat mungkin memberi kemenangan intelektual sementara, tetapi sering meninggalkan rasa dendam di hati lawan. Tindakan nyata dan hasil terbukti lebih meyakinkan dan meninggalkan kesan yang mendalam. Contoh sejarah, jurutera Rom. Seorang jurutera tentera yakin bahawa tiang yang kecil lebih sesuai digunakan sebagai alat pemecah benteng. Lalu, dia telah menghantar tiang yang kecil walaupun diperintah untuk menghantar tiang yang lebih besar. Walaupun dicuba mempertahankan keputusannya dengan hujah yang logik, namun akhirnya dia dihukum mati kerana melawan perintah dan mencabar autoriti keduanya. Ini membuktikan bahawa dalam dunia kuasa, berhujah dengan pihak atasan hanya membawa pada. Contoh kedua, Michelangelo, seorang pengukir dari Itali. Ketika mengukir patung Dewi, beliau berdepan dengan kritikan Datuk Bandar tentang bentuk hidung patung tersebut. Tanpa membantah, beliau telah berpura-pura memperbaiki hidung itu, menyebabkan Datuk Bandar berpuas hati. Ini membuktikan bahawa menang melalui tindakan lebih berkesan daripada berdebat secara terbuka. Poin utama, pertama, buktikan melalui hasil, bukan kata-kata. Manusia lebih mudah dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Tindakan boleh menghapuskan keraguan tanpa perlu berdebat panjang. Kedua, hindari kemenangan kosong dalam perdebatan. Menang dalam pertengkaran sering hanya membangkitkan kemarahan dan permusuhan, bukan perubahan besar dalam pendirian orang lain. Ketiga, tindakan membina kepercayaan bukan permusuhan. Bila anda membuktikan kehebatan melalui tindakan, anda akan lebih mudah dipercayai dari dimusuhi. Sekiranya anda ingin belajar 48 tipe muslihat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengekalkan kuasanya dan mengelak dari dimanipulasi orang lain, boleh baca buku ini dan tekan link di bio untuk mendapatkannya. Atau dapatkan percuma ringkasan buku, link di bio.